Ada yang nak tunggu duit lebih baru nak mulakan simpanan emas. Menyimpan ni tuan-puan, kalau kita tunggu duit lebih, memang alamatnya tak akan ada simpanan. Cuba perhatikan kenapa orang boleh buat simpanan duit untuk berkahwin. Sebab dia ada matlamat yang jelas. Biasanya mereka akan simpan siap-siap bajet yang dah memang allocate untuk setiap bulan. Bukan hanya simpan kalau ada duit lebih. Kalau hanya simpan bila ada duit lebih, alamatnya tak kahwin-kahwin lah. Betul ke tak? Sama juga dalam simpanan emas, pastikan kita ada matlamat yang jelas, sama ada nak kumpul duit untuk kerjakan umrah ke, pergi haji ke, ataupun nak beli rumah pertama, atau apa-apa matlamat yang nak dicapai dalam tempoh 2 tahun ke atas. Bila kita ada matlamat yang jelas tuan-puan, barulah kita akan menabung dengan konsisten dan kita akan utamakan simpanan berbanding perbelanjaan. Tapi kenapa kita kena simpan dalam bentuk emas? Pertama, supaya simpanan kita tak mudah bocor. Kedua, nilai simpanan kita tu akan meningkat bila harga emas pun turut sama meningkat. Sebab kalau nak ikutkan, harga emas meningkat purata lebih kurang 10% setahun. Jadi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, tinggalkan nama dan nombor telefon dalam beg biru di bawah untuk saya bantu sebaiknya.